Makanlah. Wah, banyaknya ayam goreng. Baik jaga hari ni. Mesti ada apa-apa. Hai, tak lama lagi kan korang nak sunat? Opa, tak boleh ke kalau tak sunat? Kita kan kecil lagi. Lah, kenapa? Sakitlah, Opa. Mak Il kata, macam kena gigit harimau. Ish, apalah kak ni? Ketawa pula. Sakit tau. Ish, mana ada. Tak sakit. Ya ke? Mana Opa tahu? Opa tahulah. Kalau macam kena gigit harimau, dah mati dah. Tapi yang jelas, bersunat tu penting untuk kebersihan diri. Kebersihan diri? Kalau macam tu, kita mandi je lah. Betul. Pakai sabun banyak-banyak. Betul. Dah bersih. Betul-betul. Tak payah sunat. Betul-betul. Pandailah kau. Dah, makan cepat.